Di antara anak-anak yang tituhnya yang pertama adalah yang kakak yang tertua yang kita dengar-dengar ialah Abu Lahab. Selanjutnya adalah diiringi oleh Abbas, dengan dimerupa laum Hamzah, dengan laum Abi Talib. Tahu Abi Talibnya? Ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Cuman yang masyhur di kalangan orang Arab, anak daripada Hashim, anak daripada Abdul Muttalib adalah Nabi ialah Abu Lahab, Abdullah, Abi Talib dan Abbas dan tamah tersebut Hamzah. Jadi nyan mendum-mendum adalah yang masyhur di kalangan orang Arab, anak daripada Abdul Muttalib. Di antara orang yang